Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zalakin Putra bin Zulkarnain. Muhammad Khalif bin Rozlan. Nama saya Nur Faizatul Arisha binti Muhammad Rozman. Tri Fairuzia, Sira Batisha. Alhamdulillah, saya telah dilantik sebagai Ketua Umum KA Ketua Asrama. Saya pelajar tingkatan 5. Pendidikan akademik dalam sekolah ni lengkap dan cara Ustaz-Ustazah mengajar amat mudah difahami. Nota-nota ringkas juga banyak diberikan. Sains, BMBI itu biasalah, sekolah lain pun ada. Macam PQS, macam Form 4, Form 5, PQS, PSI. Kalau sekolah lain tak tahu ada ke tak. Ada yang ada yang tak ada. Bahasa Arab. SPM kita orang ada bahasa Arab. Sekolah lain tak tahu ada ke tak. Masuk dekat tingkatan 4. Sebab tingkatan 4 kita ada SMU kan. Tingkatan 4 ada SMU. Bila dah masuk tingkatan 4 ni, baru kita akan nampak bestnya belajar bahasa Arab. Bestnya belajar bahasa Arab sebab kita faham. Kita dah faham dah sebab daripada Form 1 kan, kita dah belajar daripada bahasa Arab. Kita dah belajar daripada Form 1. Bila dah masuk dekat SMU tu, dia macam best lah. Sebab nak katanya siapa-siapa yang duduk dekat sini daripada Form 1 kan, korang memang akan rasa macam tak best lah belajar dekat sini, tak faham lah apa semua, tak boleh nak catch up apa semua kan. Korang stay dulu sebab korang akan faham. Cuma belum masih. Dia bila dah masuk ke Form 4 tu, baru dia macam, oh ni ke lah, ni je selama ni rupanya aku belajar macam ni je. Dia macam tu. Okay, saya masuk SMIP ni daripada Form 2. First time saya masuk sini, saya nampak perbezaan yang sangat berbeza. Sebab sekolah saya sebelum ni tak samalah dengan sekolah yang kat sini. Okay, first saya masuk sini, saya dapat banyak subjek yang saya baru kenal, yang mungkin sekolah saya tak ada dan sekolah ni ada. Contoh dia macam SMU je. Lepas tu saya tingkatan 4, saya dapat rasa macam menduduki perasaan besar SMU lah kan. Saya baru masuk tingkatan 5 ni, baru lagi. Tapi bagi saya tingkatan 5 ni tahun ni mencabar. Sebab kita orang tahunan, SPM bukan kita orang setahun, kita orang SPM berapa bulan je lagi. So bagi saya tingkatan 5 ni mencabar. So saya insyaAllah doakan saya, doakan kawan-kawan saya juga buat yang terbaik untuk SPM tahun ni. Yang disampaikan oleh Ustaz dan Ustazah amat menyeronok kan. Saya suka cara Ustazah tarbiyah dan juga banyak dapat pengajaran daripada apa yang diorang tarbiyahkan. Sekolah ni setiap hari Jumaat kita orang akan adakan, kadang-kadang baca Yasin, Surah Al-Kahfi. Lepas tu kadang-kadang pula sekolah ni akan adakan setiap hari Jumaat tazkirah, motivasi untuk pelajar-pelajar sekolah ni. Time mengajar pun, guru-guru boleh selitkan tarbiyah sambil mengajar. Jadi dekat situ pelajar-pelajar ni dapat lebih faham tentang pelajaran tersebut, dan dalam masa yang sama dapat nilai moral, dapat nilai pengajaran daripada apa yang dipelajari, dapat mengamalkan dalam kehidupan. Tarbiyah. Tarbiyah ni dia dalam sebutan bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu biasanya kita panggil sebagai didikan. Apa yang saya dapat, dia dapat mendidik saya, dapat mengubah saya ke arah lebih baik. Seperti macam mungkin kat rumah kita lalai, kurang baca Quran. Tapi selama kat sini saya banyak baca Quran dengan kawan-kawan yang tasmik. Dan kita setiap petang akan baca al-surat. Kita akan prep bersama. Banyaklah kegiatan yang saya buat kat sekolah yang tak buat kat rumah. Alhamdulillah, pihak sekolah telah membuat yang terbaik untuk memberikan pelajar-pelajar kesempatan untuk melakukan amal Islamik sepanjang hampir 5 tahun saya belajar di sekolah ni. Setahun 2 kali kita akan adakan MSD dengan ujian segak. Sehari kita tak belajar, kita buat MSD dulu, lepas tu baru ujian segak. Lepas tu ada koko hari Khamis.
kat Sekolah Menengah Islam Puchong ni kita ada 4 bahagian lah. Yang pertama sukan permainan, antaranya sukan permainan, kelab persatuan, rumah sukan dan badan unit beruniform. Saya suka untuk sukan permainan ni, saya paling suka pingpong. Pingpong. Saya paling suka pingpong Tak naklah cakap apa, tapi boleh tengok sendiri lah. Boleh tengok sendiri lah. Menang kan. Dapat belajar daripada guru-guru ada yang mengajar. Join adalah bola baling, bola jaring, pingpong, banyak lagi koko yang ada. Yang paling saya minat lah koko adalah bola baling, dan saya dapat banyak pengalaman dan saya masuk bola baling pengetua. Banyak benda lah yang saya dapat, benda yang baru daripada form 2 sampailah form 5. Pengalaman yang saya rasa wow kat SMIP ni daripada tingkatan 2. Tingkatan 2, saya baru tahu yang kat SMIP ni ada debat tau. Saya rasa minat sangat dengan debat. Lepas tu, dalam masa yang sama, tingkatan 4, Alhamdulillah saya dapat the best player bola baling. Alhamdulillah lah. Dengar tahu je tu.